Ustazah Syauqiah Hani hadir Ustazah Syauqiah Hani, setiap hari, rakan-rakan guru, gelak seterusnya anak-anak yang kami dikasihi. rindu. Alhamdulillah, Sentiasa marilah sama-sama kita panjatkan rasa penuh syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan perkenan limpah kurnia serta inayahnya, maka kita semua dapat berkumpul pada tengah hari ini di dalam Dewan Asy-Syifa yang indah. Ya Allah yang Maha Mengasihi, kurniakanlah kepada beliau kesihatan yang baik, kekuatan, kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Permudahkanlah segala urusan beliau di tempat baru. Jadikanlah perpindahan ini sebagai langkah yang membawa keberkatan, kejayaan dan kemajuan dalam kehidupan serta kejayaannya. Ya Allah, ganjarilah segala jasa, pengorbanan dan ilmu yang telah dicurahkan dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Jadikanlah ilmu yang disampaikan sebagai amal jariah yang berterusan dan memberi manfaat pada generasi yang dididik. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami dalam ukhuwah dan kasih sayang. Walaupun berjauhan tempat, eratkanlah hubungan silaturahim antara kami dan ustazah yang kami kasihi ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina doakan cikgu supaya cikgu sentiasa terus berkhidmat sebagaimana cikgu berkhidmat di sekolah MSK Guru Pusat dan mungkin lebih baik lagi di sana nanti. Berdiri di hadapan kamu semua kerana pada hari ini terlalu banyak kenangan yang telah tercipta sepanjang ustazah bersama dengan kamu semua di SK Guru Pusat. Orang selalu berkata perpindahan hanyalah pertukaran tempat bertugas. Tapi bagi saya perpindahan ini bukan sekadar berpindah sekolah. Saya sebenarnya sedang meninggalkan sebuah keluarga, sebuah tempat yang telah mengajar saya tentang kasih sayang. Senyuman ikhlas yang diberi, walau jauh langkah membawa diri, namamu tetap dekat di hati. Setiap kenangan di sekolah, Meninggalkan kasih sayang, sebuah persahabatan dan sebuah pengorbanan untuk saya. Sebenarnya nak cakap panjang tapi rasa walaupun SK Terul dan SK Guru Pusat ni dalam daerah Jalan, dalam daerah yang sama, tapi saya sedar saya tidak dapat lagi melihat wajah-wajah yang saya sering temui pada waktu pagi, gelak tertawa dan mungkin tidak lagi berkongsi rutin harian yang selama ini menjadi sebahagian daripada hidup saya. Sesungguhnya kenangan ini tidak akan dibawa bersama, tapi akan sentiasa terpahat dalam hati. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Guru Besar, barisan pentadbir dan seluruh warga SK Guru Pusat yang sentiasa menerima saya seadanya. Terima kasih atas setiap tunjuk ajar, teguran, sokongan dan persahabatan yang diberikan. Mungkin ada jasa yang saya curahkan, tetapi jauh lebih banyak kebaikan yang telah saya terima daripada kalian semua. Pada rakan-rakan seperjuangan saya, terima kasih kerana sentiasa bersama ketika susah dan senang saya. Ada ketikanya kita ketawa bersama,
Ada masanya kita berkongsi keresahan dan kepenatan, namun itulah menjadikan kita sebuah keluarga. Dan kepada anak-anak murid Ustazah yang Ustazah kasihi, ketahuilah bahawa setiap senyuman dan sapaan kalian adalah hal yang paling berharga buat Ustazah. Jika suatu hari nanti kalian berjaya, itulah kebahagiaan yang terbesar bagi Ustazah. Dan pada kesempatan ini saya ingin memohon maafan daripada semua sekiranya ada tutur kata saya yang bergoris hati, ada tingkah laku yang tidak disenangi, atau ada amanah yang tidak dapat saya sempurnakan dengan sebaiknya. Saya mohon beribu-ribu kemaafan. Sesungguhnya saya hanyalah insan biasa yang tidak pernah terlepas daripada kelemahan. Izinkan saya menutup ucapan saya pada hari ini dengan luahan dan rakam perkata dari hati yang paling dalam. Bukannya jauh perjalanan yang membuatkan saya sebab, tetapi kerana saya terpaksa meninggalkan insan-insan yang telah menjadi sebahagian daripada kehidupan saya. Kalau ada rezeki kita bertemu lagi, namun andainya masa dan kesibukan memisahkan kita, ketahuilah bahawa saya akan sentiasa mengenang kalian dalam doa saya. Daun gugur bukan kerana membenci rantingnya, tetapi kerana telah sampai waktunya untuk kita berpisah. Air mata yang menitis hari ini bukan kerana kelemahan, tetapi bukti bahawa kasih sayang yang terjalin selama ini benar-benar ikhlas dan bermakna. Terima kasih atas segala kenangan. Jasamu kenang, kasihmu tidak akan hilang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Syauqiah Hani hadir ceria setiap hari. Gelak tawamu membuat kami rindu, sentiasa gembira bila bersama. Oh Ustazah Syauqiah Hanim penuh kasih, mengajar kami hati yang bersih. Teguran lembut mendidik jiwa, menjadi ingatan sepanjang masa. Namamu indah terpahat di hati, jasamu tetap kami sanjungi. Walau tiba saat berpisah, kenangan ini takkan berubah. Oh Ustazah Syauqiah Hani, kaulah insan yang kami sayang. Warga SK Gurun Pusat terasa kehilangan, namun doa tetap mengiringi jalan. Oh Ustazah Syauqiah Hani, terima kasih atas pengorbanan. Moga bahagia dalam kehidupan, sentiasa dalam rahmat Tuhan. Ustazah Syauqiah Hani begitu ceria, menyatukan hati semua warga. Rakan guru amat menghargai segala jasa yang diberi. Ustazah Syauqiah Hani pendidik sejati,
sejati menyemai ilmu sepenuh hati. Anak murid pasti merindui senyuman ikhlas yang diberi. Walau jauh langkah membawa diri, namamu tetap dekat di hati. Setiap kenangan di sekolah ini menjadi memori abadi. Oh Ustazah Syauqiyah Hanim, kaulah insan yang kami sayang. Warga SK Gurun Pusat terasa kehilangan, namun doa tetap mengiringi jalan. Oh Ustazah Syauqiyah Hanim, terima kasih atas pengorbanan. Semoga terus sukses di hadapan, kasih dan doa kami sentiasa. Oh Ustazah Syauqiyah Hanim, hadir ceria setiap hari. Gelak tawamu membuat kami rindu, sentiasa gembira bila bersama. Oh Ustazah Syauqiyah Hanim, penuh kasih mengajar kami hati yang bersih. Teguran lembut mendidik jiwa, menjadi ingatan sepanjang masa. Namamu indah terpahat di hati, jasamu tetap kami sanjungi. Walau tiba saat berpisah, kenangan ini takkan berubah. Oh Ustazah Syauqiyah Hanim, kaulah insan yang kami sayang. Warga SK Gurun Pusat terasa kehilangan, namun doa tetap mengiringi jalan. Oh Ustazah Syauqiyah Hanim, terima kasih atas pengorbanan. Moga bahagia dalam kehidupan, sentiasa dalam rahmat Tuhan. Ustazah Syauqiyah Hanim begitu ceria, menyatukan hati semua warga. Rakan guru amat menghargai segala jasa yang diberi. Ustazah Syauqiyah Hanim, pendidik sejati menyemai ilmu sepenuh hati. Anak murid pasti merindui senyuman ikhlas yang diberi. Walau jauh langkah membawa diri,
hati. Setiap kenangan di sekolah ini menjadi memori abadi. Oh Ustazah Syauqiyah Hani, kaulah insan yang kami sayang. Warga SK Gurun Pusat terasa kehilangan, namun doa tetap mengiringi jalan.